program keahlian RTS. Okay. Yang pertama, kita sediakan package untuk pengguna. Pengguna saja. Kita tak ajak dia berniaga. Okay, dia boleh gunakan produk kita. Dia hanya beli produk kita satu kotak saja minimum sekali saja dengan harga RM125. Okey, dan bila dia perkenalkan orang untuk membeli produk-produk kita, dia akan dapat bonus tajaan. Bukan itu saja, apabila dia beli semula, dia hanya beli dengan harga RM75 saja. Untuk Sabah dan Sarawak, RM80. Diskaun sebanyak RM50. Jika dia nak berniaga, kita sediakan 4 package, 2 star, 3 star, 4 star dan 5 star. Okey, untuk 2 star, kali pertama sekali saja dia beli 2 kotak. Okey, 2 kotak sepatutnya satu kotak RM125, 2 kotak ialah RM250. Tetapi kita bagi diskaun kepada dia RM50, maka dia bayar satu kotak hanya RM100. Jadi 2 kotak RM200. Macam tu juga untuk 3 star. Dia beli 4 kotak sekali saja. Sepatutnya 4 kotak RM500. Kita bagi diskaun kepada dia RM100 dan dia hanya bayar RM400. 4 star, dia beli 12 kotak RM1,500. Diskaun RM300, dia hanya bayar RM1,200. Dan 5 star, 28 kotak, dia patutnya RM3,500. Kita bagi diskaun RM700 dan dia hanya bayar RM2,800. Apa perbezaan di antara package-package ini? Setiap package itu akan memberi jumlah pendapatan maksimum harian dan bulanan yang berbeza. Jangan bimbang, kita boleh sertai mengikut kemampuan kita. Sebab package-package ini kita boleh upgrade. Tidak ada had berapa lama kita boleh upgrade. Dan setiap kali kita nak upgrade, kita hanya beli produk tambahan saja. Contoh, kalau kita start dengan 2 kotak, package 2 star, kita nak naik ke package 3 star, maka kita hanya beli tambahan 2 kotak sekali saja, dia jadi 4 kotak. Package kita akan di-upgrade dan setiap orang akan diberi satu sistem web office untuk menjalankan perniagaan kita. Kita juga disediakan tabung kebajikan ahli, termasuklah satu khairat kematian. Yang kedua, kita ada tabung kecemasan. Kemudian kita ada tabung bencana alam, tabung pendidikan dan tabung makanan. Setiap kotak produk yang dibeli oleh setiap ahli, 50 sen company akan masukkan ke dalam tabung kebajikan. Kita sediakan 7 jenis bonus. Saya ceritakan secara ringkas. Yang pertama ialah introducer incentive, bonus tajaan lah ni. Setiap kita perkenalkan ahli-ahli baru, maka kita akan dapat bonus tajaan. Yang kedua, group insentif. Bila kita ada kumpulan kiri dan kanan, selalunya dalam bisnes ni orang panggil pairing lah, maka setiap satu pasangan itu akan disediakan bonus. Jadi bergantunglah kepada berapa banyak pasangan yang berlaku setiap hari. Yang ketiga, ada development bonus ataupun development incentive, iaitu apabila kita perkenalkan orang itu pun dia perkenalkan orang, dia ada kiri dan kanan, dia dapat group incentive, maka kita akan dapat beberapa peratus daripada group incentive yang dia dapat itu. Okey, yang keempat ialah repurchase group incentive. Pairing kita akan berlaku dua. Satu, pairing berlaku di atas kemasukan baru, dan yang kedua, pairing akan dapat atas pembelian semula ahli-ahli dalam rangkaian kita. Jadi pembelian semula, pairing pembelian semula ini dipanggil sebagai repurchase group incentive. Dan yang kelima ialah repurchase development incentive, iaitu berapa banyak dari orang dalam rangkaian kita tu yang mendapat pairing atas repurchase tu, kita lagi dapat beberapa persen di atas group pairing repurchase yang orang kita dapat. Yang keenam ialah shopping incentive. Okey, kita juga ada produk-produk tak termasuk di dalam
package RTS. Ahli-ahli yang membeli produk-produk yang tak termasuk dalam package RTS ini dapat bonus ya, dalam sistem kita nanti, dalam web kita nanti akan ada mall yang kita boleh shopping. Dan yang ketujuh, kita ada reward insentif. Jadi kita juga sediakan reward-reward dan juga penghargaan. Okey, semua ini kita akan buat penerangan yang kita akan adakan daripada masa ke semasa.